hari Selasa yang lepas, dia tak beritahu apa-apa pun kepada saya. Mungkin sebab dia takut ataupun saya terus jumpa dengan guru besar ke apa kan. And then hari Rabu tu dia balik sekolah, dia terus bagi tahu saya lah, mungkin dah sakit kot ataupun keadaan dia teruk kan time tu kan. Lepas tu dah start daripada hari Rabu tu, saya balik ke rumah, saya bagi tahu dekat suami saya lah pasal kejadian ni. Dan terus suami saya pergi jumpa pengetua, guru disiplin, dan diorang pun terkejut. Sebab masa awal-awal tu macam mana yang Puan dapat tahu kata anak dipukul? Yang first ni? Yang first saya tak tahu. So dia yang bagi tahu dia saya yang lah. beritahu Dia lah. yang bagi tahu saya sebab saya dekat luar lah, dekat luar sekolah kan. So bila Puan dengar awal-awal tu macam mana? Saya terkejut lah sebagai mak kan. Sebab kita hantar anak kita pergi sekolah, bagi dia tenang, belajar kan. Tapi bila dia jadi macam ni, saya pun macam kenapa boleh jadi macam ni? Mana guru besar, cikgu semua, apa yang diorang buat di sekolah? Sebab lepas kejadian ni, baru diorang ni semua ambil tindakan. Itu pun selepas suami saya dah jumpa pegawai atasan apa semua, baru diorang buka mata. Lepas tu di hospital, selama saya 3 hari di hospital, tadi siapa pun yang datang. Lepas tu mungkinlah datanglah untuk jumpa anak saya, jumpa suami kan, untuk settlekan masalah ni. Tapi lepas pihak atasan bagi masa dalam 3 jam dan 24 jam, kalau sekiranya diorang tak datang kat saya atau jumpa anak saya, diorang totally dibuang sekolah. So selepas kejadian itu, diorang pun datang jumpa saya, bagi kata-kata semangat untuk anak saya dan bagi kelulusan untuk bercuti lama bagi anak saya dalam tempoh bertenang, bagi anak saya betul-betul inilah recover balik. Lepas tu semalam saya pergi jumpa pakar psikiatrik. So pakar pun cakap dia mental dia macam mana cakap, mental dia bercelaru, mental dia tak terkawal macam biasa, macam sebelum dia kena. So saya pun terkejut lah, tak boleh lah macam tu kan. Jadi saya dah jumpa pakar, dia dalam rawatan, dan insyaAllah kita akan follow up sampai mental dia betul-betul stable, baru dia boleh pergi ke sekolah. Dan budak yang pembuli tu, mungkin guru besar akan kenakan tindakan yang sewajarnya untuk dia, insyaAllah. Jadi difahamkan pihak hospital ada beritahu yang anak Puan mungkin. Yes, kita dah boleh buat. Puan explain? Okey, kita mula-mula kita buat screening test, kita buat rawatan, MRI, dan macam-macam rawatan lah yang kita dah buat. Lepas tu result mula-mula hari yang pertama tak memberangsangkan lah, negatif. And then hari kedua pun negatif lah, sebab dia ada kecederaan bengkak daripada kepala sampai kat dia punya ni, akibat tendangan tumbukan kat telinga dia. So telinga dia jadi macam berdesing, berdenyut. Sebelah ni setengah ni bengkak, hitam, macam pecah ke darah lah. So telinga anak saya sakit lah akibat. Ini pun dah berapa hari lah, so nampak kurang kan. So selepas buat rawatan Jadi tu, bahagian belah mana Puan betul? sebelah kanan, sorry. Angkat rambut tu sikit. Jadi macam ada darah beku dalam tu, macam ada darah beku. Itu dah makan ubat, dah buat rawatan, alhamdulillah dah banyak kurang lah. So doktor beritahu dia risiko boleh hilang pendengaran? Boleh, tapi dalam mild macam tu lah, insyaAllah. So dia punya masa buat screening test pun dia tak berapa sangat. Kita orang ada satu bilik screening test, dan time tu dia punya pendengaran agak terganggu, berdesing, berdenyut. So kita orang tak boleh teruskan time tu. So esoknya buat screening test kali kedua, masih sama sebab dia melibatkan pendengaran kan. So macam itulah, alhamdulillah. Sekarang ni bolehlah adalah kekurangan sedikit. Dalam masa 2 minggu cikgu cuti sakit. Dan kebenaran daripada pihak sekolah, pengetua, cikgu disiplin dan doktor lah, diorang bagi memang kena duduk berehat di rumah dululah. Lagipun untuk keselamatan dia kan, supaya dia tak jumpa dengan budak-budak tu.